Selama bertahun-tahun, kerja aku bawa aku ke pelbagai negara. Ada pelbagai pengalaman yang aku lalui dan yang pasti ianya meninggalkan kesan yang sangat susah untuk aku lupakan. Tapi setiap kali aku kembali menjejakkan kaki ke tanah air, hati aku sentiasa dipenuhi dengan rasa syukur. Bila aku berada jauh dari rumah, terutama di tempat-tempat yang berdepan macam-macam cabaran, aku mula sedar satu perkara. Tak ada apa yang lebih bernilai daripada dapat pulang ke rumah sendiri. Sebab tu aku semakin menghargai perkara-perkara kecil. Masa bersama dengan keluarga, gelak tawa anak-anak. Benda-benda yang dulu aku anggap biasa, sekarang jadi sesuatu yang sangat bermakna. Mungkin Malaysia bukan negara yang sempurna, tapi setiap kali aku pulang, aku diingatkan bahawa keamanan, keluarga dan ada satu tempat yang boleh dipanggil rumah. Semakin jauh aku mengembara, semakin aku sedar tiada tempat yang lebih menenangkan hati selain daripada rumah. Dan bagi aku, negaraku adalah rumah. Aku Zul dan aku salah seorang daripada kreator dari Escape Creator Network. Dan ini adalah cara aku untuk tunjukkan rasa sayang aku kepada Malaysia.